Lalu sajadah. Sujud. Malaikah kulluhum, kesemua. Taukid, kulluhum ajma'un. Semua sekali. Tak ada satu pun yang terkecuali. Jadi, sebab utama Iblis tak sujud sebab apa? Tak, dia abah tu dia enggan sujud. Sebab enggan sujud. Dia ada dua dosa dia. Dua jenayah dia. Satu, sombong. Yang kedua, bangga tu Melayu. Sombong dengan bangga beza ke? Beza ke? Sama kan? Adik-adik je. Tak, satu lagi. Sebab apa? Dia enggan sujud kepada Adam. Dengki. Hasad. Dua penyakit ni. Al-kibru wal hasad. Al-kibru wal hasadu, dengkiu. Kibru ni dia sombong sebab apa? Alasan dia lebih baik dicipta daripada api. Hasad ni sebab dia dengki. Kenapa aku kena sujud kepada Adam? Aku ni makhluk yang Allah cipta dah lama, dah awal. Dan aku dah lama beribadat pada Allah. Adam baru dicipta. Mana boleh orang lama sujud pada dengki. Sepatutnya Adam sujud pada aku. Jadi dua penyakit ini. Siapa ada, mana dia dihasut oleh Iblis. Rasa dia lebih, rasa dia pandai, rasa dia cerdik, rasa ibadat dia terbaik. Yang kedua, dengki. Apa makna dengki? Dia nak nikmat yang ada pada orang, sama ada balik pada dia ataupun hilang terus. Itu dengki. Nabi kata apa dalam satu hadis pasal dengki? Iyaka wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Jaga-jaga kamu daripada dengki. Kerana dengki itu akan makan semua amal soleh. Zero, sapu bersih. Macam mana tu Nabi bagi contoh? Sebagaimana api memakan kayu api. Kalau letak kayu api, bakar. Ada tak baki kayu api? Habis semua bakar. Macam itulah. Hasad dengki membakar, menghapus semua amal soleh.